Salah satu benda yang menderitakan kita ialah kita tidak rasa kebersamaan, rasa keseorangan. Kadang-kadang berapa ramai suami dan isteri itu kenapa mereka bercerai-berai? Kerana mereka tidak rasa kebersamaan, merasa rasa kesunyian, rasa keseorangan. Kenapa? Wallahu a'lam. Tapi tak apalah, mungkin jodoh tak panjang, tak apa, laluilah kehidupan dengan apa yang ada. Yang pastinya jangan sampai kita merasa keseorangan tanpa Tuhan. Itu yang saya nak sampaikan. Jadi merasai kebersamaan dengan Allah. Apabila kita melihat kepada diri kita, maka sudah pasti akan terbit dalam hati kita sebuah rasa bahawa kita tidak akan mungkin terlepas dari Allah, kerana kita datang dari Dia. Bahkan kita tidak akan dapat hidup dan tidak mampu melalui kehidupan tanpa Dia. Kenapa? Hakikat ini sebenarnya sebagai bukti bahawa Dia tidak mahu melepaskan kita kerana kasih sayangnya kepada kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita keseorangan. Tuan-tuan perasan tak konsep Allah pada diri kita? Allah tak